Assalamualaikum dan selamat kembali ke satu lagi episod Jom Melukis bersama Pak Cik OPG. Okey. Kita mulakan episod ni dengan ini dia Pak Cik tunjuk sikit lagi. Ni Pak Cik tunjuk projek yang Pak Cik tengah buat masih dalam pembikinan. Lepas saja jambat lagi nak siap ni. Ni baru ini Pak Cik tunjukkan muka surat 35 dalam projek komik yang Pak Cik tengah buat. Ini adalah watak atau watak utama dalam Pak Cik biar komik lah ni lah. Tengah tu bergaya ni lah. Tu dah sebut saya saja lah Pak Cik tunjuk sikit kerja-kerja Pak Cik tengah buat sekarang ni. Okey, tak apalah. Apa-apa hal pun, kita punya topik kali ni bukan mengait dengan komik ni, tapi kita balik-balik ke sini. Okey. Pada episod je lepas, kita dah tengok dah. Tengok apa, kita belajar macam mana nak lukis kaki. Kita dah belajar daripada 3 angle je. Daripada lukis kaki tu, kita start dari sini. Ini depan. Pergi pelan-pelan. Depan. Ini tepi. Macam biasa. 2/3. Ya. Okey, bagus-bagus. Dan Pak Cik harap korang semua ada berlatih lah. Untuk lukis kaki ni. Dan teruskan berlatih. Kalau tak apa terror, teruskan berlatih. Okey, kenapa? Untuk episod kali ini, kita pergi ke bahagian masih kaki juga, iaitu macam Pak Cik rasa Pak Cik sebut ke episod tak ada kot. Iaitu kita nak pergi ke bahagian tapak kaki. Okey. Tapak kaki ni simple, dia tak serumit tapak tangan. Rasa Pak Cik sebut dah. Dan dia agak simple je. Jadi, itu jom kita mulakan. Macam biasa, asah pensel tajam-tajam. Kertas atas meja. Jom kita lukis sama-sama. Okay, kita mulakan dulu dengan tapak kaki daripada pandangan bahagian atas. Tapak kaki senang je sikit. Iaitu kita buat petak bentuk macam ni. Ini di atas lah. Petak sini. Okey, ikut lah. Lepas tu. Sini sikit. Sini sikit. Lebih kurang macam tu. Yang lebih kurang macam tangan. Tangan juga kalau kita tengok. Cuma bezanya yang panjang. Jari yang lebih panjang ialah bukan jari tengah, tapi jari sebelah ibu jari kaki. Okey. Tak apa, nanti Pak Cik demo dia. Okey, jadi betul. Sekarang kita dah buat petak ni. Sekarang lepas tu kita buat bulat. Satu bulat besar sikit. Bulat kedua kecil, dia letak mesti depan sikit. Lepas tu kita follow lagi 3 bulat lebih kurang saiz dia, dan paling hujung sikit paling kecil. Apa benda guna bulat-bulat ni? Itulah kita punya jari kaki. Okey, Pak Cik dekat sikit biar semua boleh nampak. Senang lah. Okey. Jadi sekarang bila dah buat bulat macam ni, jadi mula kita boleh bentukkan kita punya jari, bentuk kaki. Mula kita tarik belakang dulu. Kita pergi sini, kita pergi ke tumit. Tumit, kita buat bulat. Okey, bulat. Bulat. Ni kita pergi tumit simple je kan. Okey, ni sekarang dah rumit sikit. Itu kita punya jari lukis. Bentuk dia macam ni. Kalau Pak Cik bentuk macam tu. Macam tu. Itu bentuk jari kaki je. Yang kita bentuk yang pertama, korang semua kena lukis. Kita ulang lagi sekali. Dekat ini, jari sebelah ni, dia panjang sikit. Jadi, kita tolak dia ke depan sikit. Dia pasti tinggi sikit. Lepas tu kita follow dengan jari ni. Jari ni. Dan sekali jari kecil ni. Okey. Bentuk dia mesti macam ni susunan jari dia. Ya, bentuk susunan macam tu. Lepas tu, baik dekat sini, dari hujung sini, baik di line kat sini. Semua kena ikut
line lengkuk macam ni. Jadi makna bila korang dah lukis tu nanti, okay, kita padam ni. Ni nak bagi nampak bentuk sikit. Okay, dah nampak ni. Bentuk elok-elok. Dekat sini, outline ni pastikan ikut macam lengkuk tu juga. Okay. Bila korang dah selesai, lukis semua tu. Jadi korang dah padam line-line rujukan tak dipakai tu. Dan dapatlah korang bentuk macam ni. Okey, dia bentuk macam ni apa best. Jadi kita next, kita lukis kita punya kuku. Kuku ni simple je. Buat macam tu, buat bentuk macam ni. Kita bolehlah kuku. Tu kita buat line sikit. Okay. Jadi disebabkan ini nampak dari atas, dan lampu kaki ni akan nampak pelik sikit. Sebab apa kita tak dapat lukis dekat sini itu nak sambung ke peti. Kalau kita lukis sikit, bukit macam tu sikit. Jadi kita buat buku lali. Boleh buat jadi macam tu. Tapi kaki nampak macam cacat pula. Cacat pula. Tapi tinggal dekat situ. Ini kaki atas. Akan tetapi selalu jarang kita lukis kaki belah atas hopeng ni. Memang pakcik tak pernah, pakcik tak ada nak buat-buat. Sebab yang selalu kita buat ialah kita pergi ke bahagian kedua, iaitu bahagian depan. Okay. Untuk lukis tapak kaki bahagian depan, okay, ini kita kena start sikit daripada betis. Buat line macam ni. Kita ambil, kita buat macam tu, itu kita punya kira betis lah. Lepas tu buat petak macam ni. Pun sama, ikut macam ni dah ada petak macam ni. Tu. Okey. Boleh dapat tak line macam tu? Okey, lepas tu ini kita buat, kita punya buku lali ni kita buat macam belengkuk macam tu sikit. Macam ni. Kita buat dekat sini, ni tanda kita punya buku lali. Dan kita pun bahagikan kita punya ni, kita punya ibu jari. 1, 2, 3, 4. Kita bahagikan. Lepas tu kita mula bentukkan jari kita. Bentukkan jari pelan-pelan. Kita nampak tepi kaki lebih kurang macam ni. Okay. Lepas tu kita lukis kita pergi kuku atas sikit kat sini. Okay. Lebih kurang. Kita buat tepi line ni. Tutup lagi. Tutup sikit. Tutup sikit untuk kaki ni. Tu boleh buat line sikit-sikit macam ni. Nak bagi tanda sebab jari kita ni sambung je tu. Okey. Dan ini bahagian depan. Dan seterusnya, terus lagi bergerak lagi. Kita pergi ke bahagian tepi. Tepi sangat mudah. Cuma buat segitiga macam ni, buat bentuk macam ni. Bentuk petak macam ni. Tu special. Ini kita punya betis lah. Ya, buat petak macam tu. Simple je. Buat petak macam tu. Lepas itu kita pun kita bentukkan kita punya betis dulu. Ingat macam mana lukis betis. Kita belajar pada episod lepas. Kita turun macam ni. Dekat hujung ni buat bentuk macam ni. Itu kita turun.
Sini. Ini kita punya. Kita pergi tumit. Tumit kat sini. Dan ni. Kita padam-padam lain ni. Dan ini kita buat bentuk macam ni untuk kita punya buku lali. Kuku. Dah siap. Kaki di tepi. Kejap je kan. Ni boleh adjust sikit lah. Kalau rasa macam adjust sikit. Ni. Depan, kita dah dapat depan, kita dapat kaki tu, kita dapat tepi. Okey, jadi dah sekali pakcik betul sikit ni. Besar sangat dah, tak cukup ruang pula dah. Kecil sikit. Okey, kita letak kat sini. Dan akhir sekali, angle akhir sekali ialah kita lukis daripada angle macam biasa 2/3. Okey, 2/3 ni macam ke 2 rumit sikit tapi tak langsung rumit mana. Okay, pakcik suka mulakan dengan petak macam ni. Baru kita buat yang macam petak macam awal tadi. Buat petak macam tu. Buat petak macam tu. Kat sini, kita buat garis straight. Kita buat macam ni. Pastikan buat semua macam tu. Nanti korang pun akan dapat petak macam tu. Kemudian, bulat. Bulat. Bulat elok-elok. Itu biasa. Ini kita punya betis. Biasa kalau buat buat bentuk asas tu jangan tekan kuat-kuat dah, nanti senang nak padam. Okey, dan kita pun terus kita bentukkan kita punya kaki. Okey, nanti pakcik dekat sikit. Bagi senang nampak. Alright. Okay, kita bentuk kaki kita. So kita buat macam ni. Okey, kita guna belakang ni. Turun. Kita bentukkan tumit. Nampak tumit lah. Sini. Okey. Sini. Nampak bentuk tumit. Sekarang kita buat line macam ni. Untuk kita nak bentukkan kita punya jari. 1, 2, 3, 4. Alright. Ni, tengok boleh tak? Pastikan cukup 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jangan jadi 6 pula. Kita padam ni. Dekat sini jangan lupa kita punya buku lali. Kalau nampak macam kaki tu macam gemuk sikit, boleh kecil kan. Dah tergemuk. Okey, betul. Sini. Kita biasa atas kita lukis buku. Betul bentuk sikit. Buku lali ni buat macam ni. Okey, buat bentuk kaki ni macam ni sikit. Kita adjust situ sikit lah. Dia kalau tapak kaki ni, kalau kat sini pun patutnya dia punya line tu kena macam ni sikit. Ni pakcik tak buat pun. Tapi tak apalah, sebab pakcik nak mudahkan cerita. Sebab kita nak ambil baik asas dulu. Kita buat tapak kaki tu straight. Tapi kat sini kita buat ni, kita buat line tu macam ni sikit. Bengkok sikit. Lepas baru kita pergi ke tumit. Tumit kita buat macam ni. Lepas tu kat sini kita buat buku lali buat line macam tu. Terus sambung ke elok-elok. Okey. Kita pastikan cantik sikit. Kaki ni kalau boleh jari tu kita bentukkan lagi. Bentukkan macam ni sikit. Kalau ataupun macam ni. So bentukkan lagi. Tu sikit. Sikit. Cantik.
Dah jadi dah. Kita punya kaki pada angle 2/3. Okey. Jadi itulah dia lah. Dah siap dah. Kita punya kaki. Oh, ini macam tak betul lah. Betul sikit. Alright. Okey. Itulah dia. Kaki. 3 tapak kaki dari 4 angle. Angle yang jarang guna, yang tak lawa pun. Dan angle yang selalu kita gunakan iaitu depan, tepi dan 2/3. Okeylah dia. Itulah dia. Dah siap dah. Pakcik tengok sini. Rapat sikit, kecil sikit. Alright. Bagi sama sikit. Jom kita tengok. Inilah dia angle-angle macam mana kita nak lukis tapak kaki. Dengan habisnya apa ni, okey sekejap. Pakcik break minum sekejap. Okey, dengan habisnya tapak kaki ni, jadi habislah sudah basic untuk lukis orang dari kepala sampai ke kaki. Okey. Pakcik sudah kembali. Alright. Okey. Jadi itulah dia. Dengan tamatnya tapak kaki ni, maknanya berakhirlah bahagian untuk kita melukis orang daripada badan sampai daripada kepala sampai ke kaki. Jadi pakcik cadang pada episod yang akan datang, first time kita akan cantumkan semua-semua yang kita dah belajar ni. Kita akan lukis figures orang dari kepala sampai ke kaki. Jadi kita nak praktikkan lah apa yang kita dah belajar selama ini. Okeylah. Jadi macam itu, cukuplah saja untuk episod kali ini. Pakcik berhenti kat sini. Macam biasa, rajin-rajinlah berlatih. Belajar tengok video ni, jangan lupa untuk berlatih. Tak guna tengok video je tapi tak berlatih langsung. Tu macam biasa, kalau ada soalan bolehlah cuba bolehlah tulis dekat komen tu. Pakcik akan jawab dalam video-video akan datang, insya-Allah. Dan jangan lupa subscribe. Bila nak tahu pakcik ni upload video baru pun tak subscribe. Jadi setakat itu sajalah. Okey, macam biasa. Sekali lagi cepat-cepat. Jangan lupa untuk berlatih. Selamat terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di episod yang akan datang. Okey, bye.